sedang menuju daripada Sungai Besar tadi. Dari Sungai Besar, lepas settle kerja, ada shoot sikit, shoot wedding kat situ. Lepas tu kita nak bergerak menuju ke Kalumpang pula. Nak tengok Kalumpang, nak mandi sungai sebab badan berlengas dan panas. Nak pergi mandi dekat shower kat rumah macam tak best kan. So apa kata kalau kita pergi mandi sungai, lagi best, betul tak? Jom, let's go! Perjalanan kita daripada sini nampak ni straight je tau. Nah, daripada tadi lebih kurang sekarang 1 jam 23 minit lagi. Jom kita pergi ke Kalumpang. Tak tahu ramai ke tak sebab hari ni hari Sabtu. Okay, sekarang kita dah berada dekat Kalumpang, Seri Damai Riverside. Nama tempat ni Seri Damai Riverside. So jom, ini first time untuk kita datang. Tadi daripada Sungai Besar ke sini agak jauh juga lah, 2 jam kan. Sebab kita orang random, kita orang sebenarnya random je, tiba-tiba nak datang kan. Tak plan sangat pun. Baju pun saya tak ada. Hanya ada satu baju, kira macam baju tukar je lah. So kita try je lah, tengok ke sini. Cantik ke? Dia tempat sungai yang dijaga kan, resort kan. So dia jaga elok. Nice kat tempat ni. Lawa dia punya. Baru dia punya ni lawa. Ini dia sungai dekat Seri Damai Riverside. Ramai orang tapi tak seramai macam dekat Kalumpang Resort tu. Kita orang first time try dekat sini. So kejap lagi jom kita turun, kita mandi sungai dekat sini. Okay. Dan yang bestnya dekat tempat ni, dia penginapan chalet dia nampak baru. Memang cantik lah warnanya. Memang nampak baru. And then kemudahan tandas dia bersih. Tandas dia bersih je. Dan lepas tu ada kafe kat depan tu. Kat sana tu ada kafe. Okay, kalau korang rasa macam nak something ke apa, kafe dia kafe yang light lah, simple je. Tak dah terlalu ada benda yang berat sangat pun. Pada dekat sini dilarang memancing ke. Nampak kawasan dia. Kawasan dia cetek je, luas dan dia cetek. So sesuai lah untuk mandi. Okay, let's go, kita bersiap-siap untuk balik.